17 mahkamah. Brother, sambungan episod Makmal dan Syndicate. Jom layan. Terima kasih semua brother-brotherku yang dihormati, disayangi. Alamak, disayangi jangan mahal Baik, terima kasih korang atas kesudian kau subscribe ini channel, komen, like, share, support baik dekat YouTube, dekat channel Cak Hitam. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada sponsor Putra Nissan Kelang, The Car Loan Expert. Baik, brotherku semua, kita sambung sedikit selepas cerita Makmal. Mesti korang tertanya-tanya kan, cerita pun barang kilo dah siap, apa jadi? Apa jadi dengan barang kilo ni? Mudah-mudahan setiap perkongsian ni kau renung dalam-dalam. Ini bukan nak mengajar kau cara nak buat, cara nak tu, cara nak ni, supaya kita faham macam mana orang-orang yang berduit, yang menguruskan dadah ni mempergunakan kau, memanipulasi otak kau. Dan yang terjerat ramai kat dalam jail ni, semua pun dipergunakan tanpa disedari. Dia sedar time bila? Dah duduk BA, dah duduk dalam hukum 30 tahun. Bila check sedikit 1 sen haram berhantar duit kat mak bapak kau, alasan diorang pun baru kena tangkap, tapi tak sampai-sampai dalam jail. Yang muka ada kat muka jail ni, muka korang-korang ni lah. Aku harap sangat dengan perkongsian aku ni bukan nak cerita gah, bukan nak cakap siapa hero, siapa padu, siapa ni, bukan. Kesilapan semua tu. Semua tu kesilapan, dan bila kita jadikan satu storytelling untuk pengajaran, mudah-mudahan orang lain di luar sana tu sedar lah yang kau mungkin digunakan oleh syndicate. Baik kau jaga stok, baik kau expose untuk pergi masak, baik kau expose untuk jalan kerja dalam port. Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Cara halus, bukan paksaan tau. Diorang tak paksa kau, tak letak L kat kepala kau, tapi atas pusing sana pusing sini, engkau yang sanggup jalan kerja. Bila kena tangkap pun diorang pandai lepas tangan. Kau sudah try settle sini, tak boleh lah. Gua sorry lah. Itu je yang kau dapat, dia punya sorry je. Kau nak hadap 30 tahun saja, dapat orang punya sorry, seronok. Fikir-fikirkan lah brother. Baik, dalam episod lepas kita dah pecah 2 kilo, berdebam jadi 4. Ada pengalaman daripada gini, sebab bukan semua orang expose. Benda ni berlarutan juga. Cuma aku sebagai orang yang suka observe, suka memerhatikan. Perhatilah bila barang kau dah buat 4 biji, kau dah susun, kau dah masuk plastik, orang dah angkat keluar pergi, kau bukan dapat kad daripada situ pun. Bukan dapatlah kau punya untuk jalan kerja 100G, harga murah sikit kan. Jalan kerja itu pun tetap kena bayar orang juga. Jadi di situlah kita berfikir, diorang ni apa sebenarnya ni? Diorang ni macam mana sebenarnya ni? Bila kau berfikir, bila kau tanya diri kau, akan keluar jawapan. Dan kalau orang nak rekrut kau atas dasar apa? Kau siapa? Apa yang kau pandai? Kau ada backup siapa? Kau ada tempat apa? Kau ada apa? Kita kena fikir balik, brother. Fikir balik. Jangan timbulkan soal siapa besar, siapa kecil, kau hebat, kau tak hebat. Jangan. Dalam soal
bergadai nyawa ni, istilah bergadai nyawa lah, baik produce barang ke, baik runner taksi barang ke, tukang tarik barang ke, yang kerja store ke, banyak jumpa kat jail ni. Dia ni kerja jaga store, bila ambush dia yang kena, bos dia tak kena. Bos dia tak kena, paling-paling bos dia kena LLPK je. LLPK ada tarik balik so 2 tahun. 2 tahun paling tak pun 4 tahun masih lagi boleh duduk. Betul? Orang ada duit, fight hobos corpus, balik, lepas 8 bulan, balik kena PCO je. Yang kau nak hadap ni dengan barang kat store berkilo-kilo, jadi apa? Yang menangis mak engkau, so mak engkau yang menangis, mak engkau, keluarga engkau yang sedih kehilangan. Bila engkau dah menyesal dekat dalam penjara, dia tak guna dah. Jadi ambil iktibar daripada yang aku cerita ni. Baik, barang dah 3-4 kilo depan, benda ni orang pun kalau kita perhatikan, ada je 4 orang ambil kesempatan untuk engkau. Kesempatan tempat, kesempatan kau untuk running. Untuk distribute barang pun perlukan bakat. Kalau tak ada bakat, bagi barang banyak-banyak, dia simpan, dia tunggu hisap di rumah. Tak guna tak? Tak guna. Mungkin orang pun memerhatikan kita, apa kebolehan kita, apa yang dia boleh gunakan, ambil kesempatan ke atas kita. Win-win situation lah. Dia pun nak win, kita pun jangan jadi bodoh, nak win juga. Win ni padu nama win ni. Nak win juga. Jadi masing-masing memperhatikan, jangan percaya orang semua sekali, jangan. Walaupun kita sekadar macam mana pun kedudukan kita, selalu check and balance. Kalau kau nak observe kat dalam jail, dah terlambat, tak guna dah. Apabila dah selesai pom-pom, benda pun hilang. Dia ada tempat-tempat dia sendiri lah, maklumlah, dia pun ada kaki dia juga. Yang kita ni adalah secebis untuk kita ni. Jadi aku perhatikan 2-3 kali, cakap benda ni macam ada something fishy lah, macam ada sesuatu yang rasanya bahaya untuk kau teruskan. Jadi atas beberapa sebab, kita pun jadikan gap. Tapi ilmu dah ada. Dah tahu pasal ni, daripada sebelum ni punya pengalaman dengan kawan-kawan, brother. Jadi dia jadikan cerita. Aku pun ada satu masa tu pulanglah ke ibu kota. Jadi jumpa kau punya taiko lagi satu. Ni dia orang relax aja. Kan nak kata dia big brother taiko besar, kira kita punya kawan baik dia bangsa Cina. Jadi bila dah lama tak jumpa, bila jumpa balik cerita-cerita gini, kita pun terbuka cerita sebab kita pun masing-masing anggap brother kan. Bila satu benda yang dia exposekan pada kita gini, yang ni pun block, yang ni pun tu cakap, lu mau masak bikin apa mah? Pandai jual lagi bagus mah pada pandai masak. Kat sini aku macam kena hempuk dengan batu blok saya kat kepala berdegang. Betul juga. Terdiam tak boleh cakap apa. Lu pandai masak bikin apa? Masak banyak-banyak simpan rumah tunggu polis tangkap. Pandai jual lagi bagus mah bikin wang. Kena tiaw saya macam duduk macam ni. Tapi kita pun telan lah apa yang orang cakap yang betul, yang baik. Telan lah. Sebab kita ada example daripada dia. Dia jalan benda dekat bandar A, dia tinggal kat bandar C sana. Jadi nama pun selalu tukar-tukar. Orang berpengalaman kan. Jadi daripada situ kita sebenarnya Allah memberi peluang untuk kita berfikir, dan paling besar sekali untuk kongsikan benda ni yang tak ramai orang kongsi. Aku tak tahulah kalau ada orang kongsi, mungkin aku ni bodoh sikit pergi kongsi kot. Tapi aku yakin dan percaya pihak berwajib pun, pihak baju pun, bila tengok kita pun berkongsi dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Bukannya kata nak berkongsi ni untuk makin menambahkan kerosakan pada masyarakat. Tidak. Mengharap golongan-golongan ex-offender ni, bekas-bekas pesalah dadah ni makin cerdik, makin educate, makin tinggalkan benda-benda yang tak berfaedah ni. Generasi-generasi baru ni, sebab pemikiran sedikit ni yang nak jual jedadah, dia orang tak peduli kau kan, tak peduli kau tonggang langgang, tapi dia orang bermuka-muka pandai kan. Dia orang pun tak sedih kalau kau mati kan. Janji dia orang make money tiap-tiap tahun pergi bercuti. Kau pergi bercuti kat mana?
Cuti dalam jail. Dia bercuti kat mana? US, Maldives, bawa satu family pergi bercuti. Kau asal cuti je jail, asal cuti je jail. Fikir, renung-renungkan. Tapi jangan lupa subscribe. Kongsi ni mahal tau. Ini bukan podcast siapa-siapa nak jemput aku. Aku podcast dengan Dato' Aaron. Okey, aku berterima kasih dapat juga layan podcast mula-mula, walaupun banyak benda yang kita nak belajar kan. Podcast kat Singapura, ini bukan podcast, ini bentuk perkongsian. Baik, jadi apabila dah turun, dah jumpa kau punya brother, kita pun dah selidik gini, dia pun tak cerita jelaskan banyak-banyak. Tapi bila dia hentak dengan batu blok kepala ni, ayo tu pandai masak bikin apa simpan banyak-banyak, tunggu polis tangkap. Pandai jual lagi bagus kita mau jalan kerja balik, sebab kita memang jalan kerja sama-sama. Jadi bila dah kena duduk LLPK, step masing-masing berubah lah. Dan aku harap korang pun sama jugalah. Dah lepas keluar penjara, bila look back, family pun dah banyak habis duit, air mata mak ayah, air mata isteri anak. Jadi mulakanlah langkah untuk kita cari jalan nak stop. Dan salah satu contoh dia, tengok orang lain yang dah stop, tanya dia macam mana nak stop. Bila kita look back sendiri, kita tengok sendiri sejarah kita akan faham dia. Kita akan faham. Jadi kalau kita tak look back sendiri, orang je bebel kat kita rasa kita tak bermasalah, macam mana kita nak change? Macam mana kita nak change? Dan balik pada cerita sedikit ni tadi, aku ambil separuh je, tak boleh nak detail sangat, maklumlah ini benda bahaya, orang tak kongsi punya. Tapi untuk rakan-rakan bekas-bekas pesalah yang masih lagi buat salah, yang masih reka lagi dengan buat kesalahan, harap video ni memberi satu ketukan keras juga engkau. Macam aku ambil batu blok, belebam letak kepala kau lah. Okey lah brother, kau jaga orang punya store, bawa anak bini kau sekali tinggal dekat rumah tu jadikan store, orang letak barang. Memang lah sedikit, kita pun daripada dulu zaman budak-budak lagi kita ikut brother ni, tengok dia orang buat store macam mana, store kat depan rumah gantung baju-baju budak kecil, seolah-olah rumah tu adalah rumah orang keluarga yang tinggal dengan mangga sebiji. Daripada zaman aku jalan buat batuk dulu lagi, buka dalam, masuk bilik, satu pallet buat batuk. Jadi jangan dek kerana kau orang selindung sikit, kau rasa orang ni backup kau baik. Jangan. Check and balance kita ni apa, kenapa. Jadi kita ni bekerja lagi jalan barang dengan dia ni atas sebab apa? Atas sebab kita nak isap barang free je. Lepas tu nak jadikan benda ni satu career kejaya untuk menanggung anak bini. Salah Syah kalau kau berfikir macam tu. Salah, kau dah memperjudikan nyawa anak isteri kau sekali tau. Kau dah memperjudikan nyawa anak isteri kau sekali tau untuk menampung kau punya ketagihan. Cuba kau jadi orang normal yang tak isap barang, tak terlibat dengan barang. Kau nak ambil benda dia risiko, simpan barang orang dalam rumah kau. Orang akan cuba segala cara. Bila dia tengok kau boleh digunakan lah. Win-win situation lah. Jadi kalau kau tak nak berfikir, kalau dia pandai nak guna aku nak guna dia juga Syah. Kalau kau tak pandai ambil kesempatan macam tu, tunggulah kau duduk kat blok BA termenung, ataupun dah jalan jatuh hukum 30 tahun baru kau nak menangisi, baru kau nak merenung. Tak guna dah tu semua. Jadi pesanan aku always check and balance. Kita ni di mana? Kita ni sedang apa? Tanya diri kau sendiri, aku ni duduk ambil dadah ni untuk apa? Contoh, bila kita cakap aku ni ambil dadah ni untuk bekerja, kalau aku tak ambil, tak boleh pergi kerja, keluarkan balik satu jawapan, gaji aku berapa? Kalau gaji aku RM5,000, aku ambil dadah RM1,000, RM3,000 untuk bini anak, RM1,000 untuk duit poket, tak apalah, kau mampu Syah. Betul tak? Kau mampu. Tapi kalau gaji kau RM1,800, kau ambil dadah saja RM1,000, bayar sewa rumah je RM450, RM300 duit api air kau kat rumah, bini kau apa? Bini pula bekerja menanggung kau. Jadi bila kita berfikir, bila kita check and balance situasi kita akan sedar yang kita ni untuk apa saya jalan barang ni. Ada orang yang ego, aku jumpa berpuluh-puluh orang tokan yang aku rekrut sendiri, yang aku duduk bawah dia, cara pemikiran dalam situasi barang ni ada kasih sayang, ada ambil berat, ada setiap peringkat dia. Tapi bila masuk sedikit ni tak peduli dia.
diorang make money, diorang buat duit. Dia tak peduli kau 39B ke apa ke. Kalau kau pandai observe, kau akan tak nampak. Bila kau kena, diorang tak ada jejak. Jadi bila diorang tak ada jejak, satu benda yang tak adil, betul tak? Yang tak adil lah, kau tak ada jejak. Yang kita ni berangkut, dan keluarga kita nak roger kau pun, nak minta kau punya settlekan pun tak dapat dikesan. Jadi berhati-hatilah dan selalu observe. Jangan dek kerana dadah, jangan dek kerana keterujaan kau ni somebody, keluarga kau yang menanggung derita. Check and balance, brother. Memang mewah, tak dinafikan jual dadah ni mewah, duit hari-hari. Tapi cuba kau renungkan, lihat daripada luar kotak untuk long term ni. Bila kena tangkap, ini aku cakap contoh aku kan. Aku 3 kali mengalami benda yang sama. Sekali kena, keluar, 1 sen haram, duit tak ada. Tapi boleh rekrut balik, kita ada jalan balik. Kena lagi sekali, rumah apa semua settle. Kena ketiga kali. 2 ke 3 kali. 2 kali. Kali yang kedua keluar dah kosong, anak saudara aku cakap, "Cik ini setiap kali kena habis semua barang rumah kosong, tak sayang ke?" Itu lagi sekali gua macam kena hempak dengan mesin basuh saya kat kepala. Alamak. Berdarah-darah, walaupun darah tu tak nampak. Tak sayang ke? Dia cakap, sayang je. Dia sendiri yang pernah pergi rumah RZ 2 biji kan, barang-barang rumah yang orang tak ada semua kita ada. Tapi tak kekal benda tu semua, tak kekal dan tak boleh bawa pergi mana. Baik brother-ku semua, terima kasih kerana terus sokong XTMT Project. Kita pun dah nak melangkah kat channel Cap Biru, Cap Ungu. Tolong dekat Twitch, korang tolong juga follow dekat sana. Apa pun, subscribe, komen, share dengan like untuk perkongsian yang seterusnya. Kali ni yang lebih bahaya lagi sikit lah. See you guys. Jangan lupa subscribe.